Okey, jadi kita nak tengok proses kita nak membina 3D GS atau Gaussian splatting daripada video. Jadi, dekat sini saya nak download video daripada Pixel. Ini video yang saya nak download, saya klik free download. Okey. Okey, sebenarnya saya pun dah download dah video ni, saya download sekali lagi. Okey, jadi sebelum download tu saya nak tunjuk, software-software yang kita akan pakai untuk proses kita jadikan Gaussian splatting daripada video adalah daripada Epic. Jadi saya akan bagi link untuk Epic. Dalam Epic Game Launcher ni kita kena install release scan. Okey, saya dah install release scan ni, ini percuma. Okey, kemudian satu lagi adalah Ragefield. Ini Ragefield Studio. Okey, kita akan gunakan Ragefield Studio juga. Ini open source juga percuma. Okey, jadi saya akan launch dulu saya punya release scan ni. Alright, kita tengok kita punya muat turun dah habis ke belum. Okay, ini video yang kita nak muat turun. Right, jadi saya dah buat satu folder dekat sini. Saya dah buat satu folder dalam desktop. 3D GS Ini 3D GS, saya dah letak video tu dekat sini. Ini video tu. Okay, dalam folder 3D GS di dalam desktop. Right, jadi bila kita dah selesai download, kita nak proses video tadi tu. Okay, kita tengok video tadi. Ini adalah video dia. Video yang kita nak muat turun. Ini video dia. Okay, basically video tu adalah video drone. Dia pusing rumah api ni. Dia akan berpusing keliling rumah api ni. Okay. Okay, itu dia. Alright, jadi kalau anda nak tengok, boleh tengok video ni. Okay, so saya akan pergi ke reality scan. Okay, saya pilih video sebab kita nak proses video. Kemudian kita pilih video yang saya dah letak dalam folder 3D GS ni. Okay, klik. Kemudian dia akan keluar dialog ni. Kita klik okay. Jadi dia akan mula proses video ni. Video ni akan ambil masa, untuk proses akan ambil masa. Okay, jadi kita akan tunggu. Saya akan pause video ni. Okay, bila dah selesai, kita tengok dekat sini kita ada ini frame. Okay, dia dah extract frame daripada video. Jadi kita klik proses ni. Kita akan start proses. Dia nak reconstruct, kita klik start. Okay, ini pun kita akan tunggu. Saya akan pause. Okay, jadi kita punya proses dah selesai. Okay, jadi kita boleh tengok di belakang ni. Ini adalah ini kalau tengok, ini adalah kamera. Ini adalah location kamera. Okay, yang bulat ni adalah location kamera. Okay, jadi inilah data fotogrametri yang dihasilkan. Okay. Okay, jadi apa kita buat seterusnya adalah kita nak export kita punya data ni. Kita export. Right, kita cari call map. Okay, ni call map. Right, so kita nak letak di dalam projek kita tadi 3D GS, kita letak dekat sini. Saya letak nama folder dia call map. Okay, kita nak save dia ke call map lah. Call map. Ini nama ni terpulang kita. Saya just letak je call map. Okay, nama kita adalah call map juga. Okay, nama tak kisah. Save. Okay, kita tunggu. Jadi dia akan proses sekali lagi, dia nak export. Ya, ini mungkin tak berapa lama sangat. Okay, dah selesai kita punya call map. Tunggu sikit lagi. Okay, kita close. Right, finish. Okay, jadi kita dah selesai dekat reality scan. Saya save. Kalau kita nak save boleh. Kalau tak nak save pun tak apa. Saya save dekat sini. Okay, saya letak dekat sini reality scan.
rumah api. Okey. Okey, kita dalam scan dah selesai. Sekarang kita nak pergi ke software kita yang kedua. Saya tutup nanti scan ni. Saya akan pakai Litchfield ni. Okay, Litchfield ni kita boleh dapat daripada Litchfield Studio. Okay, kita boleh mahu turun. Boleh pergi studio. Dekat sini kita boleh mahu turun dekat sini. Right. Kalau kita tak nak pakai, tak nak sign in, kita boleh pergi ke GitHub dia. Litchfield Studio. Litchfield Studio GitHub. GitHub, okay. Ini dia, GitHub dia. Right, so kita akan ambil dia punya release. Latest release kita yang ini latest release, iaitu ni source code, okay. Version 5.501, okay. Kita just buat turun saja folder ni, zip, kita unzip dia. Saya boleh tunjuk contoh. Saya dah dekat sini. Bila kita unzip Litchfield Studio, ni dia. Kita buka bin, dia akan berada dalam bin, okay. Kita run daripada bin Litchfield Studio. Ini dia, okay. So kita run, okay. Kita run, dia akan keluar macam ni lah. Ya, apa kita nak buat sekarang ni, kita nak ambil dataset kita yang tadi call map dataset yang kita dah buat daripada reality scan. Kita pergi file, import dataset, dekat desktop 3DGS ini call map. Kita klik select folder, okay. Ni output dia, dekat dia akan letak dalam ni output dia. Kita just klik load, dia akan baca kita punya data tadi, okay. Kalau kita perasan, ni data yang kita dah buat tadi, okay. Sekarang kita nak train, kita akan gunakan Litchfield Studio untuk train kita punya data ni, okay. Kita akan klik start train. Sebelum kita klik start train, kita pastikan strategi kita atau model kita adalah MCMC. Dan training ni akan ambil masa yang lama. Training ni akan masa lama. Okay, saya akan start dan kemudian kita akan pause lah video ni untuk tidak membuang banyak masa. Okay, saya akan klik start. Kita tunggu. Okay, kita tengok dekat sini. Kalau kita perasan kat bawah ni, kita cuma run 3 FPS saja lebih kurang. Kita ada 30,000 frame dia nak proses dan kita tunggu sampai habis. Okay, saya akan pause video ni. Okay, jadi training kita dah selesai. Yang mengambil masa 3 jam 41 minit. Okay, so kita klik OK dekat sini. Okay, jadi seterusnya kita nak export file. Tapi pada file, kita nak export. Tapi kita pakai format PLY. Dan kita klik button export dekat bawah ni. Okay. Jadi kita namakan dia models. Okay. Tak kisah nama pun tak apa. Saya namakan dia just model. Klik save. Jadi kita tunggu dia export ke format PLY. Okey, dah selesai. Jadi itu saja video kita untuk kali ini. Kita akan sambung video yang seterusnya untuk kita gunakan data PLY atau 3DGS Gaussian Splatting yang kita dah train dalam video ini. Okey, jadi kat sini kita boleh tengok kalau kita nak tengok. Okey, ini adalah video yang kita dah generate lah. Data 3DGS yang kita dah generate dah, sorry. Okay, kita tengok. Okay, ini data 3DGS Gaussian Splatting yang kita dah buat. Okay, terima kasih.